Macam menyesal dia panggil saya. Pemimpin pertama untuk cakap benda tu adalah Tok Wan Hafiz. Tapi yang kena gantung saya, dia tak kena gantung, tak kena pecat. Tetamu kita boleh jelaskan kenapa? Calon Menteri Besar dan juga poster boy untuk MB bagi Barisan Nasional untuk Pilihan Raya Negeri Johor tahun 2022 adalah penyandang, iaitu Datuk Hasni Mohamad. What actually happened? Sejauh mana 110 bilion itu datang daripada kesungguhan dan kehebatan pentadbiran negeri, sedangkan sebahagian daripada 110 bilion itu adalah pelaburan pusat data. Kita boleh cakap soal pelaburan berbilion-bilion Johor berada di nombor 1. Tetapi kalau dia tidak ada kesan yang positif dari segi peluang pekerjaan yang betul-betul berkualiti lah. Bukan hanya kerja-kerja yang dicampak daripada Singapura. Bukan sangat MB tu hebat ataupun kerajaan negeri tu hebat, tapi Johor automatik akan dapat data center investment. Rumah semakin mahal, kos sara hidup semakin tinggi, kebanjiran orang Singapura dengan purchasing power yang tinggi yang akan ada kesan kepada harga barang, kebimbangan, kesesakan. I mean, your jams are quite bad. Ada kalanya dalam beraksi itu ada video rakaman memarahi penjawat awam. Kenapa MB micromanage? So menzahirkan semangat untuk go solo. Apa yang memberi keyakinan pada MB bahawa itu adalah langkah yang baik untuk parti Barisan Nasional? Ada juga suara-suara sinis kata MB Johor umum pergi solo, tapi nanti lepas pilihan raya kalau tak cukup nanti dia bergabunglah dengan PH ke dengan UMDAP balik. Susahlah BN macam ni. Kalau dia menang mutlak, dia tak nak bagi kita langsung. Kalau kita menang mutlak, kita berjiwa besar. Kenapa Johor tak boleh berjiwa besar? Saya tak pasti budak-budak tu siapalah. I think maybe it was you. Sebab kalau MB dapat kurang daripada 40, mungkin dilihat sebagai kegagalan. Kalau kita telah mencetuskan satu kebangkitan momentum ini, why not UMNO sendiri fikir untuk pergi solo bagi pilihan raya umum akan datang. Dalam konteks raja ni, Johor dengan UMNO dan juga rakyat Johor berpisah tiada. How do you handle it? Sebab sebelah saya ni ada aspirasi jadi Perdana Menteri. Yang kat depan saya takkan ada aspirasi jadi Perdana Menteri. Susah lah nak lawan orang macam ni. Yeah, I can't. I need to find Rafizi or something like that lah. I can't do this guy.